Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, kami dari TV PSS Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram. Hari ini merupakan hari pertama persekolahan bagi sesi 2026. Mari kita lihat suasana persekolahan. Assalamualaikum cikgu, boleh saya tanya? Waalaikumsalam. Ya, ada apa sayang? Nama saya Amanda. Saya nak Okey. tanya sikit boleh? Boleh, silakan. Apakah perasaan cikgu pada hari pertama persekolahan? Perasaan saya ya. Alhamdulillah, saya rasa sangat seronok kerana hari ini cikgu-cikgu semua ceria, anak-anak semua ceria. Jadi cikgu pun ceria. Cikgu rasa sangat-sangat best dan gembira selalu. Alright. Apakah pesanan cikgu kepada murid? Sebagaimana yang telah cikgu maklumkan di dalam tumpuan tadi, pesanan cikgu ialah anak-anak murid perlu hadir ke sekolah. Itu yang paling utama. Selepas hadir sekolah, kita boleh belajar bersungguh-sungguh, kita boleh main, kita boleh berlari-lari, kita boleh makan sama-sama waktu rehat. Yang penting sekali ialah hadir ke sekolah. Thumbs up. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya? Ya, kenapa? Apakah perasaan cikgu pada tahun ini? Perasaan cikgu, Alhamdulillah tahun ni cikgu rasa sangat seronok, sangat gembira. Nampak ni. Macam-macam ada cikgu sediakan. Penuh untuk semua anak-anak. Jadi cikgu berharap anak-anak Sungai Tiram juga seronok bersekolah pada tahun ini. Dan insyaAllah kita boleh berjaya, khatam Quran lagi tinggi, semua murid PBD lagi cun. Dan ramai lagi murid Sungai Tiram akan dapat masuk ke sekolah berasrama penuh. InsyaAllah. Apakah pesanan cikgu kepada murid-murid semua? Okay, pesanan cikgu berharap semua belajar rajin-rajin. Belajar kerana Allah. Belajar nak ubah orang kata kita ubah diri untuk lebih percaya. InsyaAllah kita boleh. Okay, terima kasih, cikgu. Sama-sama. Apakah pesanan cikgu pada murid? Okey, pesanan cikgu untuk murid ialah belajar bersungguh-sungguh dan bersemangat. Terima kasih cikgu. Apa pesanan cikgu untuk murid-murid? Okey, pesanan saya untuk murid-murid SKST bagi tahun 2026 ini, bersekolahlah dengan gembira, ikhlaskan hati, buka minda untuk terima sesuatu yang baru, lakukan perubahan untuk diri sendiri dan nikmati alam kanak-kanak sepenuhnya. Selamat berjaya dan sama-sama kita menempuhi 2026 dengan selamat dan gembira. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Apakah azam awak pada tahun ini? Alam saya pada tahun ini ialah nak khatam Al-Quran 5 kali. Okay, terima kasih. Apakah azam awak pada tahun ini? Azam saya ialah belajar bersungguh-sungguh dan menyiapkan kerja sekolah. Okey, terima kasih. Apakah perasaan awak hari ini? Saya berasa sangat gembira dan seronok. Terima kasih. Apa khabar? Khabar baik. Apakah perasaan awak pada hari ini? Saya rasa gembira dan seronok pada hari persekolahan yang pertama. Terima kasih. Sama.